Jangan lupa pen. Wah, cantik lah. Masjid Pekan Seri Medan. Wah, Masjid Pekan Seri Medan. Jumpa Masjid Parit Bakong ke Parit Kemang? Bawakan tu. Assalamualaikum. Oh, ni anak-anaknya ya? Boleh. Selamat datang Sinara. Itulah kelakar kak. Dia melaju-melaju dia kerja je. Dia kata dia nak ingat tak pekat. Siapa-siapa. Nak saya ambil ke apa? Goreng. Ada lagi? Ni saja. Ada lagi? Apa kat situ? Aminnya lah ya tak? Ya. Tidak. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rombongan macam jalan jauh dari Seri Medan. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang mungkin kali pertama sampai lah. Alhamdulillah dapat sampai dengan selamat. Saya mengalukanlah kehadiran semua, terutama kepada Haji Osman bin Ali yang sebelum ini pun ada beberapa siri perjumpaan lah, tetapi yang rasminya hari ini. Jadi saya memulakanlah Yang pertama sekali saya bagi pihak Tuan Haji Osman dan Tuan Faidah mewakili ya, menjadi wakil kedatangan kami untuk bertanya kabar. Yang pertama sekali hajatnya ya untuk merisik untuk anak Haji Osman yang bernama Abdullah Amir Hamzah ya, Haji Osman, untuk merisik anak Tuan yang bernama Nur Farah Rafidah binti. Jadi seperti biasa kami nak tanya juga berkaitan soalan yang dialihkan itu berpunya pilihan dia, berpunya saya punya dan mak dia punya lah. Yang lain tak. Mereka betul lah, tak ada yang punya mak yang dari balik yang berfikir untuk bersebar sesuatu yang agak luar biasa dalam hari ini. Penjelasan saya cantik. Ya, sebenarnya kami tak marah apa-apa kalau asalnya datang je kan. Kami berdua lah ada 24 yang manakan beritahu bahawa ini sebagai simbol sana. Saya tak pernah meletakkan nilai pada anak saya. Apa yang datang itulah. Dialah mata yang memandang nilai kan. Bukan Untuk kepastian ya, pada 10 hari bulan Januari 2026 dan di tempat lelaki 11 hari bulan 1 Januari 2026 pada hari Ahad. Adakah pihak merupakan mantap ataupun pakai dalam perbincangan? Iya, saya akan menghadiri peringatan tahun ini kan, bulan Disember. Jadi kalau Januari itu saya rasa macam tak ada salah lah, sebab saya berehat kan. Dan licin, jadi
dia besar. Jadi bila jadi wali itu adalah peluang untuk kami untuk menyusulkan diri dan amalnya bila dan masa. اللهم لك الرضا والجنة والعمل الصالح ونعم.
saya ucapkan tahniah. Saya ini Pakcik Amir lah. Okey, berilah apa ucapan kepada Terima kasih banyak-banyak. namanya siapa tadi? Oh, nama saya kenalkan diri, nama saya Fiza. Boleh bagi Fiza. Okey. Terima kasih kepada pihak keluarga Amsyar sudi datang ke rumah Fiza dan keluarga, dan minta doakan semoga kami punya hubungan berkekalan InsyaAllah, hingga ke amin. Jazabul Amin dan ke akhir hayat. Jadi saya bagi pihak kami mengucapkan tahniah lah. Okey, ni berkenalan dengan Amir kat mana ni? Saya tak tahu ni. Kami kenal daripada zaman sekolah lagi. Oh, sekolah mana? Sekolah dulu sekolah sains. Oh. Tapi sekolah yang berbeza. Ingatkan terjumpa kat Facebook ke apa? Tak tahu lah. Okey, Amir. Oh, jadi kawan Amir masa sekolah lah ni. Satu kelas ke apa? Okey. Bagi ucapan sikit. Apa nak cakap? Perasaan. Ini aku masukkan YouTube tau. Alhamdulillah hari ini kita selesai dah majlis pertunangan saya dengan Fiza. So lepas ni kita akan proceed untuk planning untuk perkahwinan insya-Allah pada bulan Januari tahun depan, 10 hari bulan dan 11 hari bulan. Jemput hadir semua. Terima kasih. Bye. Okey, tahniah. Ya, terima kasih Cik Som. Tadi pun dah ada kamera cantik tu. Wah. Okey, terima kasih. Tahniah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Ha. Okey, jangan serik lah. Jangan serik. Diorang balik, saya balik lah. Gambarnya belum makan ni. Okey, dah.